حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama sekali bila sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamunya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kepada kita waktu, masa, diberikan tempoh lagi kepada kita. Bukan hanya Allah Ta'ala berikan umur atau waktu kepada kita, Allah Ta'ala pilih juga kita dapat sama-sama kita memperhambakan diri kita menunaikan salat fardu subuh berjamaah, dan kita ambil sedikit waktu, sedikit masa untuk kita berada di dalam majlis ilmu, kerana di dalamnya ada keberkatan dan tidak akan rugi orang yang habiskan umurnya untuk menuntut ilmu. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan,
maka Allah Ta'ala fahamkan agama untuknya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengambil faedah ataupun mentadabbur satu surah yang pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang lahirnya 150, wafatnya 204. Kata Imam kita Asy-Syafi'i, seandainya sekiranya Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan hanya surah Al-Asr saja dan tidak turun surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain, maka sudah memadai untuk menjadikan panduan dan juga paduman di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar faedah pengajaran hikmah dan juga petunjuk di dalam surah yang kita bacakan ini. Walaupun surah dia pendek, kalau dalam semayang, kalau imam baca, kita senyum sebab pendek, tetapi pengajaran dia cukup besar. Kerana apa? Kerana beberapa perkara yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah ini. Surah Al-Asr ini, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya mengandungi 3 ayat dan dia tergolong di dalam kategori surah Makkiyah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada surah Al-Insyirah. Maksudnya susunan penurunan ayat ini, surah ini Allah Ta'ala turun setelah surah Al-Insyirah. Surah apa? Surah Al-Insyirah. Alam Nashrah. Tetapi kalau kita tengok susunan di dalam Al-Quran, surah ini adalah selepas daripada surah At-Takatsur. Dan Alhaakumut Takatsur. Dan kalau kita semayang laweh kat kampung-kampung zaman-zaman dulu, rakaat pertama kan, imam akan baca Alhaakumut Takatsur kan. Rakaat kedua, imam akan baca Al-Asr. Jadi zaman tu ni, kalaulah surah-surah ni daripada At-Takatsur ni kita boleh hafal. Lepas Takatsur surah apa, lepas tu surah apa. Kalau nak sampai dapat siadah tu, kira nak habis 20 dah tu. Kira more pun dah bangun dah. Tuan-tuan muslimin dan juga muslim, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa Al-Asr wal 'Asr. Ada para ulama menafsirkan Al-Asr ini dengan maksud
demi waktu asar. Ada juga ulama menafsirkan wal asri ini demi solat asar. Dan ada juga ulama menafsirkan wal asri ini dengan maksud demi masa. Dan ketiga-tiga itu semua adalah benar. Tetapi yang masyhurnya adalah demi masa. Kalau kita sebut demi waktu asar pun benar, demi solat asar pun benar. Kerana di antara waktu ni, waktu manusia berada dalam kelalaian. Waktu yang kita penat, waktu yang matahari dah mula lembut, waktu yang ketika ini kalau kita berehat, kalau orang tidur selepas asar ni, kalau dia bangun selepas maghrib, dia akan pakai baju kerja, dia keluar nak pergi kerja semula. Dia ingat tu pukul 8 pagi, rupanya pukul 8 malam. Ni waktu yang Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr, waktu yang manusia itu dalam kerugian. Kalau orang yang lepas solat asar ataupun tidak solat asar berjamaah, maka dia akan lengah dan juga dia akan leka, lalai, sehingga kadang-kadang terlambat dan kadang-kadang boleh terlepas. Tapi yang kita nak ambil pada pagi hari ini adalah secara masyhurnya, secara umumnya, seperti mana Al-Imam Ibn Kathir sebut, wal as ini dimaksudkan dengan demi masa. Maksudnya Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Kerana apa? Kerana masa ni yang pertama sekali, dia sebagai modal. Masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dia ni sebagai modal, sama ada kita ni nak untung ataupun rugi. Masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kalau kita berniaga kena ada modal. Hidup kita juga bermodalkan masa. Di dalam masa tadi itulah ada sihat, ada sakit. Dalam masa juga ada gembira dan juga ada duka cita. Dalam masa juga ada susah, ada senang. Kerana tidak ada orang yang dalam masa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia sehat berpanjangan, tidak ada. Ataupun dia sakit berpanjangan, tidak ada. Ataupun dia susah semua, tak ada. Ataupun dia senang selalu, tidak ada juga. Dalam tempoh Allah Ta'ala bagi masa kepada dia sama ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia boleh merasai belaka dalam itu. Sama ada senang, susah, sama ada gembira, sedih, sama ada lapar ataupun sibuk, semua berada di dalam masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang ataupun tidak akan menyoal seseorang selagi mana Allah Ta'ala tidak berikan waktu, masa, tempoh kepada mereka. Contoh anak-anak yang baru lahir kemudian tidak diberikan masa yang secukupnya, yakni belum lagi balik. Ketika mana mereka mati, kembalinya mereka kepada Allah, tidak ada soalan yang ditanya kepada mereka, tak ada. Sama ada mereka ini orang mukmin ataupun orang musyrik. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang kita pernah baca dulu, Nabi pernah bermimpi. Dalam satu mimpi Nabi dibawa berbagai tempat. Akhir sekali Nabi sampai ke satu taman yang luas, yang dipenuhi dengan anak-anak, yang dipenuhi dengan kanak-kanak.
Lalu Nabi bertanya, siapakah anak-anak ini? Kata malaikat yang bawa Nabi, wahai Rasulullah, inilah anak-anak yang mati mereka sebelum balik. Dan Nabi tanya pula, siapakah orang dewasa yang menjaga mereka? Kata malaikat yang bawa Nabi, ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini hadis sahih. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah termasuk di kalangan anak-anak musyrik? Anak-anak orang musyrikin? Kata Nabi, ya, mereka juga termasuk di kalangan kanak-kanak itu. Persoalan di manakah mereka, itu perbahasan di kalangan para ulama. Tetapi yang pasti Allah Ta'ala tidak akan tanya kepada orang yang Allah Ta'ala tidak bagi masa kepada mereka. Tapi kalau kita yang Allah Ta'ala bagi masa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kalau kita habiskan masa begitu saja tanpa kita bawa balik modal keuntungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tergolong di kalangan orang yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua yang kita akan hurai sebentar nanti. Sebab itu tuan-tuan, masa juga sebagai kayu ukur. Kalau semalam Allah Ta'ala dah bagi masa kita terkurang, amalan kita hari inilah hari yang terbaik untuk kita menambah apa yang kurang semalam. Hari ini kita telah berada di dalam bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-7. Cuba kita cek balik masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Semua kita sama, 7 hari satu. Tak ada orang yang lebih daripada 7 hari, tidak ada orang yang kurang daripada 7 hari, termasuk hari ini. Kita yang hadir pada pagi hari ini, semua satu Ramadan kita adalah Ahad lepas. Dan Ahad besok, hari ini baru seminggu, esok hari yang ke-8. 7 hari, hari ini termasuk hari ini 7 hari kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita cek balik masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sepanjang kita berada 7 hari di dalam bulan Ramadan, bagaimana solat sunat kita, bagaimana sembahyang tahajud kita, dah mula ke belum? Berapa hari dah yang kita dah buat sunat sebelum subuh? Ada tak lagi yang kita dah mulakan sembahyang sunat duha? Berapa muka surat dah Al-Quran yang kita baca? Ada tak hari yang kita tak buat qabliyah ba'diyah? Inilah masa yang Allah Ta'ala suruh kita nilai, yang lepas sebagai panduan untuk kita supaya kita berjalan ke hadapan menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik. Tuan-tuan, seorang pakar matematik, dia buat satu kajian. Kalau hari ini, sebelum tu dia dalam ungkapan dia kata, bermatematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Dia kata kalau hari ini umur kita 60 tahun, mungkin ramai di kalangan kita 60 tahun ataupun kurang ataupun lebih, yang kita dah sebut 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, tuan-tuan, kita guna masa untuk tidur sahaja 30 tahun. Daripada awal kita lahir sampai umur 60 tahun, kita guna masa untuk tidur sahaja 30 tahun. Separuh daripada hidup kita. Itu tak kira lagi tidur dalam kuliah subuh, tidur dalam kuliah maghrib. Itu tak kira. Yang tu tak kira lah. Akan kira yang tu banyak lagi lah. Kena tambah 2-3 tahun lagi. 30 tahun, tuan-tuan. Dan kalau umur 60 tahun, separuh daripada hidup kita, kita guna untuk tidur sahaja. Dan dia kata,
kita guna untuk duduk di dalam tandas saja. Dalam tandas, tuan-tuan. Kita guna untuk duduk dalam tandas saja kurang lebih 12 tahun. Dia kata 1/5 daripada hidup kita, kita guna 13 tahun. Kita guna untuk duduk dalam tandas saja. Itu belum kira yang jenis melik ke. Itu belum kira yang jenis suka duduk dalam tandas lama-lama. Kita kira yang secara normal. Kalau umur kita 60 hari ni, dah 13 tahun kita guna untuk duduk dalam tandas saja. Kita guna untuk duduk di meja makan. Sama ada sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, minum petang dan sebagainya. Tuan-tuan, 1/4 atau 1/4 dalam hidup kita kurang lebih 15 tahun. Tu umur 60. Mungkin kalau umur lebih sikit 60 ni orang-orang baru nak pencing, baru nak bersara. Kalau lebih lagi mungkin banyak sikit waktu yang rehat kita, mungkin banyak sedikit lagi tidur kita. Kalau waktu kita bekerja dulu hari kerja, tak boleh nak tidur siang hari. Kalau dah bersara, dah tak bekerja dah, adalah waktu untuk kita berehat dan sebagainya. Sebab itu tak pelik kenapa Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sama ada orang yang rugi itu tetap rugi, ataupun orang yang untung dia akan rasa rugi. Macam mana pula orang yang untung rasa rugi? Ketika mana dia balik kepada Allah Ta'ala, dia tengok amalan kawan dia lagi banyak daripada dia, sedangkan kawan tak ada umur sama dengan dia, ataupun umur lebih muda daripada dia. Dia kata kita ni umur sama, tapi kenapa engkau banyak pula amalan berbanding dengan aku? Sebab itu tuan-tuan, saya selalu sebut keberkatan pada waktu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni tak sama. Sebab itu ketika mana Imam An-Nawawi dia mensyarahkan hadis yataqarrabaz zaman, hampirnya masa pada dekat nak kiamat, kata Nabi SAW, masa berlalu begitu pantas. Kata Imam Nawawi, bukan jam bergerak cepat sangat berbanding dengan dulu, tidak. Kenapa kita rasa zaman kita sekarang masa begitu pantas? Kata Imam An-Nawawi dan juga salah seorang ulama lagi, Qadiyah, dia kata kerana Allah Ta'ala tarik keberkatan yang ada pada masa di zaman kita hari ini. Sebab itu kita rasa 24 jam ni kita rasa tak ada nak buat apa-apa. Zaman Nabi 24 jam, walaupun zaman tu jam belum ada, tapi kiraan juga 24 jam. Zaman para sahabat juga 24 jam. Selepas daripada mereka juga 24 jam. Sampai zaman kita ini juga 24 jam. Tidak kurang, tidak lebih. Adakah sama 24 jam zaman mereka, ibadat mereka dengan ibadat kita? Jawapannya tidak. Adakah sama amalan mereka dengan amalan kita? Jawapannya tidak. Tak. Bukan hanya kita dengan mereka, kita di antara kita pun tak sama. Kita lahir tarikh yang sama, kita masuk sekolah yang sama, habis belajar sama, tempat kerja sama, pencing pun sama, mati tarikh yang sama atau kurang lebih sikit saja, balik kepada Allah Ta'ala, antara dua orang tadi amalan dia tidak akan sama.
Sebab itu sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan, ada orang 7 hari berada dalam bulan Ramadan, dia hanya mampu berpuasa dan juga solat fardu saja. Itu pun solat fardu seorang-seorang di rumah. Orang yang kedua pula, dia berpuasa dan juga dia solat fardu, tapi dia jaga, cukup jaga berjemaah. Walaupun sunat dia tak buat lagi sepanjang 7 hari. Ada orang bukan hanya fardu, bahkan dia berpuasa, dia jaga solat fardu berjemaah, dia jaga juga solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Ada di antara mereka pula bukan hanya ba'diyah, qabliyah, dia buat juga dah 7 hari dah, tiap-tiap pagi sebelum dia makan sahur, sebelum dia bersahur, dia semayang supaya 2 rakaat dulu, barulah dia makan. Tak sama. Sebab itu tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak keberkatan daripada Allah. Allah Taala janjikan kepada kita, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Allah Taala janji kepada satu penduduk negeri, Allah Ta'ala sebut, sekiranya kalaulah mereka di penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, mereka bertakwa, Allah Ta'ala sebut, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Nascaya kami akan buka keberkatan daripada langit dan juga bumi kepada mereka. Namun kata Allah, mereka tak buat begitu, bahkan mereka melakukan kezaliman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Orang kafir memang tetap rugi, orang beriman pun ada di antara kita berasa rugi. Dia balik kepada Allah, dia kata, Allah, kalau dulu aku buat banyak lagi, dan saya boleh angkat lagi martabat darjah aku, ketika mana dimasukkan ke dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala sebut empat golongan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka, mereka tidak akan rugi. Allah Ta'ala sebut, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan juga beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan mereka juga berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita bercakap dalam konteks kita ni orang dah beriman. Maksud iman kita boleh kiaskan juga kepada berfikir. Siapa orang yang tak rugi itu orang beriman, yakni orang menggunakan akal dia untuk berfikir. Wa 'amilus shalihat, dan juga orang yang beramal soleh, yakni orang yang buat kerja. Kalau orang yang fikir saja tak buat kerja, rugi kau tadi. Ada orang dia guna, dia hanya merancang saja, dia rancang, dia bercita-cita, dia berazam, hanya merancang, hanya bercita-cita, kejap dia cita-cita tu, kejap dia cita-cita ni, kejap dia fikir, hanya fikir saja, buat tidak, rugi juga. Macam nak jening lah, banyak berangan. Dan Nabi sebut siapa yang paling banyak berangan. Nabi sebut, la yazalu qalban kabir syatan fisnatain fi hubbud dunya wa tulul amal. Kata Nabi SAW, di dalam hati orang-orang tua, qalban kabir, hati orang-orang yang dah tua, tak pernah rasa muda, tak pernah rasa tua. Manusia di dalam hati mereka tak pernah rasa tua dalam 2 perkara. Walaupun usia mereka dah tua, tapi mereka tak pernah rasa tua dalam 2 perkara.
Yang pertama hubbud dunia, dalam mencintai dunia. Yang kedua watulul amal, dalam berangan. Kadang-kadang semakin tua semakin kuat berangan. Nak dibandingkan dengan yang muda-muda, kadang-kadang yang tua kuat berangan. Duduk saja tak buat apa, berangan. Tak jadi, tak boleh, berangan saja. Manusia kalau dalam bab hubbud dunia, dia kuat, semangat dia pun kuat. Dalam bercita-cita, dalam berangan, semangat dia juga kuat. Walaupun badan dia tak larat dah. Dia tengok tu, macam saya pernah cerita dulu lah. Dia tengok tanah kosong, umur dekat 80 dah. Dia kata kalau boleh kat aku tanah ni, aku nak tanam pokok kelapa. Sekarang ni musim, kalau bulan Ramadan, orang Kelantan famous dia air minuman tuak. Bukan tuak masak, tuaknya air dia. Tuan-tuan pergi Kelantan, kata tepi jalan memang ada air tuak lah. Tuan-tuan tengok dia tulis tuak tu, bukan jenis tuak yang mabuk tu dah. Dia ada tuak nyok dengan tuak tak, buah tak. Dia kata apabila dah besar, apabila pokok dah besar dan sebagainya, kita boleh buat candak satu. Orang panggil nak keluarkan air, panggil candak. Bukan candak sotong tu dah, candak.